Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Anda bersama dengan saya, Maria Teguh Sabri, dalam siri CSR Si Comot by Powercare. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Shikin Shelter yang terletak di Melaka. Dan bersama-sama dengan saya adalah Cik Nur Ashikin Ahmad. Beliau adalah insan yang sangat hebat, insan yang sangat baik kerana beliau suka mengambil kucing-kucing jalanan yang terbiar dan kemudian menjaga kucing-kucing ni sampai kucing-kucing ni sihat. Apa kata kalau saya bawa anda untuk bersama-sama dengan beliau dan kita tanyakan apakah yang memberikan inspirasi buat beliau untuk menjaga kucing-kucing jalanan ini. Hai, Assalamualaikum, apa khabar? Saya rasa teruja hari ini bersama dengan Cik Shikin ni sebab nampak Cik Shikin ni seorang yang sangat muda dan sangat berwibawa dan sangat orang kata committed untuk mengambil kucing-kucing jalanan ni, kemudian care untuk kucing-kucing jalanan ni dan kemudian memberi makan dan jaga sampai sihat. Jadi apakah yang membuatkan sebenarnya Shikin buka Shikin Shelter ni? Okay, at first, saya kenalkan dulu lah. Okay, saya Nur Ashikin Ahmad. Saya start ni daripada tahun 2014. Okay, dia maknanya first dia memang family saya memang suka kucing. Cumanya apa yang mendorong saya untuk buka kepada pusat kebajikan ni adalah daripada rasa ihsan sebab saya nampak banyak haiwan-haiwan yang sakit, kelaparan. Dan pendorong utamanya adalah arwah ayah saya lah. Dan di mana dia memang ajarkan kami, anak-anak dia untuk berbuat baik. Tak kira apa pun buat baik and then respect lah. So dari situ daripada satu and then kita rescue dan sampailah sekarang lah. So saya memang niatkan pahala yang sedapat ni untuk arwah ayah lah. Alhamdulillah. Jadi tempat ni rumah sendiri ke macam mana? Okey, untuk tempat ni memang tanah kediaman keluarga. Yang saya bangunkan ni memang family punya tempat lah. Setakat ni ada berapa ekor kucing? Berapa ekor kucing? Kita dah ada 200 lebih dah. Nak masuk 300 dah. Okay, kes kita ada daripada pelbagai tempat lah, daripada majlis pemandaran, ada yang kita rescue, ada yang masa kita kita pergi feeding, kita jumpa yang sakit. Kadang-kadang bila kita driving pun kita nampak masa ada anak kucing jatuh tengah jalan ataupun tengah highway. So semua kes ni datang daripada pelbagai tempat dan negeri lah. Jadi kucing-kucing jalanan ni katalah diorang ada masalah lah masing-masing kan. Jadi macam mana you care untuk diorang? Adakah panggil vet datang ke sini ke atau bawa ke vet ke macam mana? Okey. Untuk first step yang kita buat, bila kita rescue, first thing first kita bawa pergi klinik. Untuk kita buat first check up lah macam test virus, ubat cacing, ubat kutu. Okey, dah settle tu baru kita bawa balik shelter untuk quarantine. Tapi dia berbeza kalau kes yang melibatkan major kecederaan macam ortopedik, ada luka besar, patah, yang tu kita terpaksa warded. Apa agaknya cabaran yang paling besar dalam untuk menjaga care untuk kucing-kucing? Okey, cabaran adalah masa lah sebenarnya, masa dan juga financial. Okay, kenapa saya mention masa? Sebabnya kita bukan setakat ambil and letak dia dekat satu tempat, tak. Kita perlukan penjagaan rapi daripada segi makan minum, nak monitor ubat. Dah settle semua tu kita nak kena bawa vaksin, nak open adoption. So memang memerlukan masa yang banyak dan perlu committed. Okey, yang kedua adalah financial. Sebabnya kos rawatan pun tak murah. Sebab bila kita pergi vet je kita nak kena bayar consultation, test kit, ubat, kadang-kadang warded. So semua tu memang memerlukan support daripada orang ramai jugalah. Dan kadang kalau kata saya tak mampu bayar pun, saya terpaksa minta bantuan daripada veteriner juga untuk mungkin boleh bagi saya special rate ataupun boleh bagi saya installment. Oh, installment. Ya, betul. Okay. Dan dari segi pekerja pun macam mana? Okey, pekerja kita ada 3 orang. Termasuk saya 4 lah. Sebab saya lebih fokus kepada kebersihan dan juga kesihatan kucing tu jugalah. Jadi kita hanya pakai 3 orang je sebab kemampuan saya untuk bayar setakat 3 je. Jadi pekerja-pekerja ni memang committed lah. Hari-hari mereka akan datang dan jalankan kerja dia untuk menjaga kucing. Kita ada 2 pekerja tetap dan 1 part time. Cumanya pekerja tetap ni memang tinggal di shelter. Kita ada sediakan tempat tinggal semua. Jadi diorang akan masuk 7.30 pagi dan habis 7 malam. Jadi memang diorang akan, kerja dia hanyalah membersihkan kawasan dan monitor jika ada berlaku sakit, dia akan update dengan saya lah. Ada jadual lah kerja masing-masing? Ya, betul. And then kita pun ada buat pemasangan CCTV. So bila saya di luar kawasan, saya akan monitor by CCTV. Di setiap ceruk shelter akan ada CCTV lah. Untuk saya monitor, mungkin ada kucing terlepas ke, mungkin ada kucing yang tiba-tiba kena sawan ke. So at least bila kita tengok CCTV tu, kita boleh buat tindakan yang cepat.
Dari segi pemakanan pula, kucing-kucing ni macam mana? Maksud saya ialah kucing semua berbeza-beza. Jadi ada yang makan wet, ada yang makan yang kering dan sebagainya. Jadi macam mana, ada yang special food sebab mungkin ada case dan sebagainya. Macam mana you membuatkan jadual dia pemakanan? So macam saya usually-nya yang mana kucing yang memerlukan special care macam veterinary punya diet, saya tak simpan shelter. Saya bawa balik ke rumah sendiri, under pengawasan saya sendirilah. Sebab macam staff shelter kita tak train untuk handle special needs. Sebab saya takut nanti kalau berlaku apa-apa nanti takut saya yang tak boleh tanggung that risiko lah. Okay, and then yang kedua, kalau macam dekat shelter, makanan basah kita akan bagi seminggu 2 kali, makanan kering everyday. Tadi Shikin dah pun berkongsi dengan kita supaya semua masyarakat ada, orang kata, perasaan kasih sayang pada kucing jalanan dan jangan suka-suka hati ya letak dekat tempat-tempat awam, dan Shikin minta Shikin untuk ambil dan care untuk kucing tu. Jadi kita kena ada rasa tanggungjawab tersebut. Ya. Dan yang paling penting saya nak tahulah Shikin, tentunya dalam kisah Shikin bersama dengan kucing ni ada kisah yang menarik yang meninggalkan kesan pada Shikin sendiri. Betul. Sebenarnya ada. Okey, salah satunya adalah kes yang masa tu tahun 2019 kita berada di KLCC Convention Center untuk event adoption. So habis di event kita dapat call ada kucing kena langgar dengan LRT. Okay, so di antara kisah ni adalah kes yang ni lah, yang di mananya nama dia Train. Ini tangan dia yang berada di landasan. Allahu Akbar. So memang kes ni antara kes yang paling paling teruk yang saya pernah dapat masa tahun 2019 tu. Jadi kita panik, kita tak tahu nak buat apa. Masa tu kita terus pergi ke klinik sebab kita tahu lepas 10 malam charge untuk veterinary consultation akan lebih mahal. Jadi apa yang saya buat, kita terus cover dia punya bleeding. Kita bawa pergi ke vet. Cuma vet KL masa tu tak kenal saya as a NGO ataupun rescuer. Tak nak, kita terpaksa bawa balik Melaka. So bila kita bawa balik Melaka, boleh tengok dekat belakang ni memang satu tangan ni putus lah, dan tangan sebelah dia hancur. Allahuakbar. Okay, so yang ni kita dah buat surgery dekat dia sihat je. Dia ada lagi kat? Dia sekarang dekat klinik, kita tengah warded dia. Mungkin kejap lagi kita boleh tengok lah kot. Boleh dekat klinik. Dia tak ada dekat sini. Oh, tak ada sini. Dia akan balik discharge minggu depan. Okay. Cumanya, antara kes ni kenapa saya nak tekankan tentang Train ni adalah di mana kenapa kucing ni boleh ada di kawasan tempat umum. Okay, sedangkan kucing tak ada pun kucing liar sebenarnya. Asalnya semuanya bertuai. Jadi saya nak tekankan kepada masyarakat untuk sentiasa bela haiwan peliharaan di dalam kawasan kediaman, di dalam rumah ataupun sangkarkan. Jangan biarkan luar daripada kawasan kampung rumah lah. Sebab banyak risiko akan berlaku. Jangan lepas. Betul. Okey, lagi satu kenapa saya nak tunjukkan gambar training kepada publik. Sebab tak semua orang nampak kes-kes yang cedera macam ni. Jadi saya nak pupuk rasa sayang, rasa ihsan, simpati kepada haiwan lah. Kadang-kadang bila orang tak nampak, dia akan macam, oh saya tak perlu kesian, saya tak nampak. Tapi bila dia nampak macam mana kucing tu nak survive, nak berjalan 3 kaki, tangan tak ada, automatik dia akan ada rasa ihsan. Jadi tugas saya as a NGO ataupun rescuer adalah create awareness dan juga educate public. Hari ini hari yang sangat bertuah lah. Sebab apa? Shikin Shelter dapat kunjungan daripada Power Cat. Ini pertama kali ke Power Cat datang kat sini? Betul. Tak pernah lagi sebelum ni kan? Betul. Jadi macam mana perasaan Shikin sendirilah apabila saya dan juga Power Cat datang ke tempat Shikin Shelter? Okay, saya memang first time memang Power Cat sampai. So kita surprise juga sebab sebenarnya kita dengar daripada media sosial, jumpa dekat fair. So memang kita happy sangat-sangat and bersyukur sebab Power Cat bukan datang visit je, datang sambil membawa sumbangan lah, sumbangan makanan. Bercakap pasal sumbangan tu, apa agaknya perasaan Shikin lah dengan sumbangan tu, bagaimana Shikin Shelter nak manfaatkan sumbangan-sumbangan ni lah? Okay. Untuk makanan yang kita receive memang membantu banyak untuk kegunaan shelter. Sebabnya kita memang ada banyak mulut yang nak kena suap dan kita juga memang struggle juga untuk makanan. Tapi bila terima kunjungan dengan Power Cat daripada tim yang berbeza, and then daripada jauh lagi datang bawa makanan, so kita sangat berbesar hati lah. Alhamdulillah. Dan Shikin sendirilah kan, Shikin nampak kerja-kerja CSR yang dilakukan oleh Power Cat ini. Mungkin Shikin ada sedikit apa orang kata, sepatah dua kata untuk Power Cat dan juga
bagaimana PowerCat harus meneruskanlah program-program sebegini supaya dapat membantu NGO-NGO yang lain-lain juga yang sama juga macam Shikin yang menjalankan kerja-kerja NGO untuk menjaga kucing-kucing jalanan ni. Okay, first thing first, saya nak ucapkan terima kasih kepada PowerCat kerana memilih untuk buat CSR terhadap kucing-kucing jalanan dan juga shelter dan NGO. Jadi sebabnya benda ni bukanlah macam kata tak dapat manfaat untuk kucing-kucing ni. Diorang akan dapat makanan yang penuh nutrisi dan perut diorang pun akan penuh, makan makanan yang bagus. So memang saya mengharapkan pihak PowerCat akan buat lagi program-program yang berkaitan dengan CSR lah dan juga boleh bantu shelter-shelter lain. Sebab dengan ceritanya memang PowerCat banyak visit ke animal shelter yang lain jugalah untuk bagi sumbangan makanan dan juga buat CSR program lah. Saya rasa Shikin pun tahu kan, ada baca di akhbar, tengok dekat TV. Sekarang ni ada banyak kes-kes di mana orang awam bully kucing-kucing jalanan. Ada yang ambil yang buat sesuatu pada kucing tu. Jadi apa pandangan Shikin dan apa nasihat Shikin lah tentang perkara ni? Okey, sebab actually kes yang berlaku dekat Malaysia ada banyak kes yang kucing pregnant masuk dalam dryer. Kucing tu mati. And then kes yang socks yang kena bakar tu. And then kes yang diorang dekat Sabah Sarawak tak silap yang dia baling dalam sungai. Actually ada banyak lah. Cumanya benda yang paling penting adalah anak-anak ni diorang datang dengan macam kain putih. So didikan parents sangat penting. So budak-budak ni dia akan absorb apa yang parents ni buat. Kalau parents tu tepis ke, siram air tenang ke, dia akan ingat. So benda-benda macam ni adalah hasil didikan daripada rumah. Okey, dan yang kedua adalah yang di mana kalau anak-anak ni kita nampak macam dia punya behavior tu macam tak normal. Mungkin dia menyendiri, dia mungkin ada family yang bermasalah ke. So dia cenderung kepada masalah psikologi. Jadi bila kata anak-anak ni cenderung kepada situ, family ataupun cikgu ke, sekolah ke ataupun jalan terdekat ke kena aware lah. Kena pantau kena lah. Pantau. Yeah. Sebab kadang-kadang banyak kes yang saya jumpa, dekat Melaka pun pernah jadi kes yang di mana budak tu dalam darjah 3, darjah 4. Habis sekolah dia akan balik kayu basikal, dia pergi dekat rumah neighbor, dia potong ekor kucing. Allah. Okey, itu daripada rakaman CCTV lah. Cumanya kes tu saya nak minta rakaman CCTV tu, that owner macam tak nak diperbesarkan. So kucing tu pun telah dirawat. Second kes berlaku, benda yang sama petang pula dia ambil lighter, dia pergi bakar kompresor ekor rumah orang. So budak-budak macam ni bila kita tanya balik neighbor sekeliling, memang dia ada masalah family lah, yang di mana parents divorce. So anak-anak ni tak abai, so kurang kasih sayang, kurang attention. Jadi memang untuk anak-anak muda ni memang parents kena ambil peranan yang penting. Dan sekolah pun sama. So kadang-kadang mungkin dia kena beli dekat sekolah, so dia tak boleh nak lepaskan dia punya geram ke apa, dia bawa balik ke rumah. So anything yang dia rasa yang benda tak melawan yang dia boleh bully, dia akan bully. Jadi lagi satu, kalau kata nampak macam aktiviti-aktiviti kekejaman haiwan, membuli ke apa semua, hubungi DBS. Sila dapatkan maklumat detail, gambar, video, location, submit ke website DBS lah, Akta Kebajikan Haiwan. Sebab kita Malaysia dah ada Akta Kebajikan Haiwan. Jadi apa-apa saja melibatkan penderaan, contoh kena sepak, kena pukul, kena langgar, kena buang campak bangunan ke, semuanya boleh direkod. Even dalam sangka kecil pun kita boleh komplain. Sebenarnya kalau kata kita tak suarakan bagi pihak haiwan, diorang voiceless. Sebab tu kenapa saya choose untuk buka animal shelter, sebab diorang have them voiceless dan juga diorang tak ada tempat untuk menyuarakan apa yang diorang rasa lah. Jadi jangan dibiarkan benda tu begitu sahaja. Jadi jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk melaporkan kepada pihak yang tertentu. Betul. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung siri CSR Si Comot by PowerCat. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Ashikin binti Ahmad daripada Shikin Shelter sebab sudi untuk menerima kami pada hari ini. Jadi PowerCat nak ucapkan terima kasih. Kita ada plug yang kita nak bagi. Here you go. Yay, thank you. Kita jumpa lagi insya-Allah dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Ikram Dinsley. Terima kasih kepada Sisi Iman. Terima kasih kepada King Oyen dan juga Sarah Sohairi. Okay everybody, teruskan bersama dengan CSR Si Comot by PowerCat. Bye.